Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat kari ikan pula. Kita nak ajar cara nak buat kari ikan. Ataupun kari ikan lah, mudah-mudah ya. Kari ikan mudah, ringkas tapi sedap cara cik dia buat. Okey, ni cik dia nak ada ikan lolong. Okey. Ikan lolong ni ada. Ni je ada 3 ekor ni je. Tapi nak buat juga kari caralah deh. Lepas tu untuk kita buat kari, kita ada bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dengan bawang putih ni kita dah siap-siap iris lagu ni. Okey, lepas tu ada asin keping. Daun kari kena ada. Daun kari cik diguna dalam 2 takar daun kari. Lepas tu ni serbuk kari. Serbuk kari dan yang dibacur dengan air. Lebih kurang dalam 3 sudu besar serbuk kari, kita bacur dengan air siap-siap lah. Lepas tu kita ada 2 paket santan kara. Kalau kiranya kecil ni. Tu 65 ml dah. Satu cube ni, satu pack ni. Maknanya 130 ml lah. Untuk 2 cube ni. Okey. Abang ikat tangan kat dia ni, cik dia ni. Sebabnya ni terkena tuku. Sakit ni sakit. Okey, kita nak masak ni. Okey, masak dengan kuali je. Ini dengan periuk je. Mudah-mudah deh. Okay, mula-mula kalau kita nak masak ni, kita kena panaskan minyak. Minyak jangan banyak sangat untuk kita buat kari ni. Biasa-biasa je. Okay, minyak biasa-biasa, jangan banyak sangat. Tak sedap nanti. Okay, bila minyak kita dah panas, lebih kurang banyak tu je. Minyak jangan banyak sangat deh. Lebih kurang dalam 1 senduk ya minyak. Kita masukkan bawang yang telah kita halus-halus. Tumis bawang kita ni sampai dia kekuningan, sampai dia garing lah, sampai dia naik aroma dia. Barulah kita punya kari ni sedap. Guna dalam 2 biji bawang merah, saiz besar lah. Lepas tu 3 ulas bawang putih. Tu je. Okey, mudah je. Okay, siapa-siapa dia nak tambah halia ke, nak tambah bahan perasa lain, terpulang lah. Tapi cik dia kalau buat kari ringkas memang gini lah cara dia buat. Cara mudah-mudah lah. Okey, kita tumis sampai dia garing ya. Sambil-sambil numis tu ni cik dia ada ikan khisi. Ikan khisi ni buah air kunyit lah. Buah air kunyit kita goreng. Makan dengan kari memang jadi. Memang sedap. Okey, ni nak kacau ke apa dia guna. Ni nak boleh nak kekuningan dah ni. Okey, lepas tu kita boleh masukkan dia punya serbuk kari. Kita bancuh tadi dengan air. Okey, masuk je. Okey, lepas tu kita tumis lagi sampai dia pecah minyak. Kalau tak pecah minyak, bila kita makan kari ni, ada kata mudah terkena sakit perut. Mudah terkena syirik birik. Kita tumis ya. Guna api yang sederhana, jangan api besar. Untuk kita tumis ni, kita tumis sampai dia pecah minyak sekali lagi. Okey. Okey, bila dah pecah minyak gini, apa dah? Minyak dah terasing dengan bahan-bahan kita tadi tu. Okey, jadi nak masukkan daun kari. Okey, kita lepaskan daun kari masuk. Okey, kita gaul-gaul sebentar lah. Kita tumis sebentar lagi dengan daun kari. Bagi dia aroma daun kari tu naik lah. Okey, sekejap ya ni. Lepas tu kita tambahkan air. Okey, kita tambahkan air sebagai kuah dia. Okey. Kita kacau-kacau sebentar. Lepas tu nanti kita masukkan santan. Bagi dia air kita ni mesra dengan bahan tumis kita tadi tu. Sebab kalau kita tak kacau dia bahan tumis kita tak akan berkerok bawah tu. Okey. Kacau-kacau mata dah. Bila kuah kita dah mendidih begini. Okey. Jadi dia nak masukkan santan ya. Kita masukkan santan. Kita pakai santan pack lah.
Sate kotak hari ni. Sate kotak pun ada kalanya sedap kalau kita buat kari ni. Tak semestinya santan segar. Santan segar ni kalau tak tahu cara, memang tak sedap juga lah. Dia akan pecah minyak, betul-betul pecah minyak. Kalau nak buat kari ayam memang sedap. Kalau sate kotak ni. Kalau kata nak buat kari ayam, nak pecah minyak molek, kita guna santan segar. Tapi kalau untuk kari ikan macam ni, santan kotak pun jadilah. Tersasu pula jadi. Salah informasi pula deh. Kita masuk sos lagi. Baru masuk sos ni, kita masuk sos lagi. Lepas tu kita kacau lah. Kita kacau bagi sate kita tu bati dengan bahan-bahan kita tadi tu. Nampak tak? Siapa-siapa kata orang bujang, single, betul, baru nak belajar masak, boleh ikut cara Cik Din ni. Memang cara yang mudah, Cik Din tak ajar cara pelik-pelik lah. Letak bahan banyak-banyak, pelik-pelik. Kita cukup untuk kita buat kari ikan yang ringkas macam ni. Baru-baru nikah tu, baru nak belajar masak tu, boleh ikut cara Cik Din. Lepas tu kita masuk ke 2 keping asal keping ya. Asal keping kena masuk juga lah. Awi tu. Awi dia ada rasa masak-masak sikit. Lepas tu kita perasakan dengan sikit garam, letak juga kalau Cik Din letak gula sikit lah. Lepas tu letaklah penambah rasa ajino ko, ikutlah terpoleh. Lepas tu Cik Din nak masukkan dulu ikan lah. Nampak dia gelegok molek dah tu. Kita masuk ke ikan ni ambil masa lebih kurang dalam 1 ke 2 minit juga untuk dia masak lah. Kita masuk ikan, kita kacau-kacau sekejap lah. Kita nampak ikan tu. Ikan kena sampai dia tergelai dalam kuah dah. Baru dah sedap. Baru dia mudah dia masak sekata. Kalau tak tergelai, ikan pun kadang-kadang kalau hak besar ke, dia payah masak. Kita masuk ke sekata. Tapi ni Cik dia tak perasakan dengan benda-benda garam gula lagi lah. Nampaknya kari kita ni pun masuk dah ni. Nampak. Kita cek sini lah. Dia nampak tak isi dia tu. Nampak dia dah merekah gitu. Kari kita dah masak. Perasakan dengan siap-siap lah dengan garam gula. Lepas tu boleh kita matikan api. Ni versi mudah lah. Kata kari versi mudah. Hot tak berapa nak perlu lagi macam Cik Din ni, boleh guna cara ni untuk kita buat kari yang sedap walaupun ringkas tapi sedap lah. Dan kalau bila kita guna santan kotak tu, santan kara tu, kita tak bimbang nak pecah minyak sebab dia tak pecah minyak kalau kita kacau. Tapi kalau kita guna santan segar untuk kita buat kari ni, kebanyakan kuah dia tak cantik. Dia akan hasil dia tak cantik, macam berketu-ketu. Kalau bahasa Kelantan kelodok. Kuah dia kelodok tu dia pecah minyak. Dia tak comel lah. Tapi kalau kita guna santan kara ni, tengok hasil dia. Walaupun tidak kacau sangat-sangat, orang kata tak kena tunggu dia, tapi hasil dia tetap comel, creamy gitu deh. Hasilnya jadilah kari ikan yang ringkas tapi sedap. Kari ikan lolong. Nak guna ikan selain pada ikan ni pun tak apa. Nak guna ikan kembung ke, nak guna ikan air ke, nak guna ikan hak mahal lagi jenahak ke, tenggiri ke, boleh guna cara ni. Ringkas tapi sedap. Okeylah. Nanti kita jumpa lagi di next video dengan pelbagai masakan yang sederhana tapi sedap daripada dapur Cik Din. Assalamualaikum. Jumpa lagi.